Saleh Al-Jafarawi. Muda lagi ni. Umur 28 tahun. Syahid semalam. Sebab apa? 7 kali kena tembak dengan tali barut. Ada juga tali barut dekat Gaza. Allahu Akbar. Bangsa sendiri yang bunuh dia 7 kali tembakan. Memang syurga untuk awak lah, Saleh Al-Jafarawi. Kalau apa dengar dia baca Quran, sedap. Memang pasal mati syahid ni memang tak ada kajian saintifik. Kaji apa Tengoklah jasad 10 golongan yang takkan rapuk sampai kiamat. Siapa yang habang ni? Doktor pakar forensik ke? Ustaz ke? Bukan. Rasulullah SAW yang cakap. Dalam hadis baginda, kita yang biasa-biasa ni, yang tak berapa nak baik ni, bagi masa 6 jam je ada perubahan pada badan mayat kita. Badan jadi sejuk, jadi color apa ni kita panggil pucat. Habis tangan jadi kerah. Rigor mortis. Sembang lagi kalau perut kembung nak pecah. Bila pecah, gas keluar. Habis segala usus, busuk. Masa doktor putrefaction, kuman makan dari dalam. Aku abang tu adalah ilmu sains pasal badan kita reput selepas kematian. Tapi ni 10 golongan jasad dia Allah pelihara sampai kiamat. Sains tak boleh nak explain. Pening kepala. Ni nombor 4 ni, syuhada. Beruntung sahabat kita ni. Dah lah mayat tak reput. Allah jaga sampai kiamat tu. Rupa macam ni, time meninggal sampai kiamat pun rupa macam tu. Syahid memang the best gift lah. Tak semua orang dapat. Lepas tu dia kena tembak kan 7 kali pula tu. Potret bayangkan titisan darah pertama yang dikeluarkan ketika kita dibunuh, ditembak oleh tali barut. Time tu lah dosa dia diampunkan. Ni nak abang punya kelebihan ni, meninggal syahid. Meninggal tu tak weh, mata tu nampak syurga. Paling syok bebas azab kubur. Oh ngeri weh azab kubur. Tak pernah sampai lagi lah. Tapi dengar ustaz cakap tu, wish, gerun. Dah lah lubang kubur sempit. Kena azab, kena himpit lagi tu. Tulang bahu ke bahu bertemu. Gila lah. Semua benda tu sains boleh explain ke? Memang tak lah. Yang syahid, confirm terus ke syurga. Yang kita ni, banyak dosa. Masuk neraka, kulit terbakar. Pasal rasa pedih neraka ni. Okey, sains boleh explain. Surah An-Nisa, ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat kami kelak akan masuk ke neraka. Setiap kulit mereka yang hangus, kami gantikan kulit yang lain agar mereka rasa sakit. Kulit terbakar, Allah ganti kulit baru supaya kita rasa sakit. Sains explain, kat kawasan kulit kita ni ada reseptor. Reseptor sakit, panas, sejuk, sentuhan. Kita nak sembang bab reseptor sakit ni. Reseptor sakit ni dekat mana? Reseptor sakit ni dalam bahasa English adalah pain receptor ataupun bahasa doktor nociceptor. Cubit yang rasa sakit kan? Sebab yang ni. Yang sentuh api, sakit kan? Sebab reseptor tadi. Dan reseptor tadi paling banyak dekat kawasan kulit yang paling atas, iaitu epidermis. Kata Allah dalam surah An-Nisa apa dia? Setiap kali kulit mereka hangus, bahagian hangus itu tukar dengan kulit yang baru. Maksudnya ada reseptor barulah. Contoh kalau kita terbakar, tak salah aku terdegree burn kot, kurang rasa sakit. Apa? Sebab reseptor sakit dah rosak. Tapi dalam neraka nanti Allah dah kata dah, kulit hang yang hangus digantikan dengan kulit yang baru supaya hang rasa sakit. Sebab pain receptor tu dibarukan kembali, restored. Takutkan neraka? Allahu Akbar. Memang sedih atas kematian dia, tapi beruntung juga dia sebenarnya. Sebab Allah pilih dia meninggal sebagai syahid. Al-Fatihah.